Korang tahu tak beza di antara masalah kesihatan mental dengan penyakit mental? So, ramai sebenarnya yang terkeliru antara dua ni. Bunyi dia macam sama tapi sebenarnya sangat beza. Cerita dia macam ni, masalah kesihatan mental ni macam kita demam lah kan. Bila ada perubahan cuaca ke ataupun kena hujan ke, kita akan demam. So sama juga dengan masalah kesihatan mental ni. Contoh, korang tengah stres sebab kerja banyak ke, putus cinta ataupun rasa sedih sebab kehilangan orang yang tersayang. Biasanya benda ni dia trigger sebab situasi luar, dan selalunya bila keadaan dah okey, kita pun dah rasa lega lah. So kita semua akan melalui fasa ini. Tapi penyakit mental ni dia lain sikit. Contohnya macam apa? Depression, anxiety, bipolar disorder. Benda ni bukan sekadar rasa sedih, tapi dia dah kacau cara otak kita berfungsi, emosi kita, sampai kita dah tak boleh nak teruskan hidup macam biasa. Yang ni memang kita perlukan bantuan pakar, doktor, psikiatris. So point dia kat sini, tak kisahlah korang tengah ada masalah kesihatan mental ke ataupun memang ada penyakit mental. Dua-dua ni valid. Cari kawan yang kita percaya, yang kita boleh luah dekat dia, ataupun boleh berjumpa dengan kaunselor. Ingat, it's okay not to be okay.